Nak tim anda dengar cakap anda kena ada gap dengan tim. Tapi ingat, bukan jarak sampai anda lupa yang mereka ni juga kawan anda. Bila anda sebagai pendiri bisnes, ada kumpulan, ini tips yang saya nak share pada anda. Sebagai leaders, dengar baik-baik. Jangan terlalu rapat dengan tim. Pelik kan? Bila mana anda sebagai leader, anda nak tim anda dengar cakap anda. Jadi, bila mana anda nak tim anda dengar cakap anda kena ada gap dengan tim. Tapi ingat, bukan jarak sampai anda lupa yang mereka ni juga kawan anda. Tapi anda kena ada gap. Supaya bila ada gap ni, barulah ada respect. Saya faham kadang-kadang ada pendiri bisnes yang try membawa culture work like family, yang konon-kononnya kita nak bina satu hubungan kekeluargaan dan kita nak rapat. Tapi kita kena faham, bila mana kita membina hubungan kekeluargaan dengan staff, kita akan menyebabkan staff kita terlupa yang produktiviti nombor 1, kasih sayang nombor 2. Sebab dalam family, kasih sayang nombor 1, produktiviti nombor 2. Jadi bila berlakunya culture begitu, itu yang menyebabkan berlaku salah faham dan ujungnya orang tak suka pada anda, tim boleh berpecah, tim boleh bertolak, untuklah empire perniagaan anda.